Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, sekarang saya ada ke Luang, Johor. So sekarang saya berada di kari kambing 40 hari, insya-Allah. Kita nak makan kari kambing hari ni. Ni highway Utara Selatan. Tepi highway Utara ni I Love Johor. Ni dekat kari kambing 40 hari. Ada tunggu makan kejap. Okey. Kambing batuk ramainya orang sini. Baik, dah ada di nasi kari kambing 40 hari. Nanti aku nak try makan, tengok ramai kat orang tengah ni. Fill up dulu, ambil pen ni. Okey, jom. Dia nasi kambing 40 hari. Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan nasi kambing 40 hari. Ini dia. Bismillah. Dah. Pi dah ni kat dia. Ni tamai dah ni tu. Aku tak ingat pi dayang dia. Tak ada dayang tengok lurau. Okey. Tak ada masalah. Banyak nasi dia ni. Ramai. Nasi banyak ni ha ni. Bagi 2 hari 5. Jom sambung lagi. Okey, dia punya nasi dia dah habis ni, nak habis lagi. Kambing dia lembut ni. Bismillah. Tu dia abang. Kalau lihat kalau apa tu bagi dia balik. Pinggan bun-bun ni. Harga dia RM22 kalau kambing. Kalau ayam betul RM1 tu. Tak ada tengok tak ni, tak ambil ayam kan. Tapi dia ada lain sama lah. Kalau nak lamb shank tu macam ada juga lamb shank tu. Lamb shank pada kan. Ni daging, nasi daging kambing 40 hari. Biryani, beras panjang-panjang nampak. Biryani. Alhamdulillah. Mana boleh rasa ya. Baik, alhamdulillah. Saya baru saja selesai makan di kambing bakar, kari kambing 40 hari ya. Seperti mana di belakang sana tu. Okey. Yang mana tadi kita nak keluar hari ni, so kita exit dekat Yomping, jalan tu membawa daripada sana sampailah ke sini, kambing bakar 40 hari. Okey, so saya nak teruskan perjalanan hari ni. Kita nak ke Yomping.